naik. Makan ni. Oh, strike kan? Strike kan? Dekat sini guys lah. Ini tempat bagus guys. Assalamualaikum, selamat pagi guys. Hari ni aku turun. Ramai juga hari ni turun. Puasa yang ke-22. Ramadan yang ke-22 guys. Ramadan yang ke-22. Okay guys, hari ni aku turun. Bulan puasa mancing ni. Tapi aku hari ni separuh hari je lah. Aku tak turun lama-lama sebab tengah hari aku nak naik, aku nak kena ada urusan sikit. Dalam pukul 1 lebih dah ada urusan. So aku mungkin mancing sekejap je. Aku ada Anip, Hafiz Angler, Mamu, dah lama lupa seorang lagi nama. Mungkin ada lagi 2-3 orang lagi akan datang. Sebab hari ni air cantik, angin, cuaca pun cantik. Harap-harap cuaca cantik lah, InsyaAllah. Okay guys, macam biasa guys, hari ni aku bawa kayak model lebih daripada kedai kayak Fishing Melaka. Korang kalau nak dapatkan kayak IB alat navigasi boleh datang kedai kayak Fishing Melaka dekat Jalan Tukudu bersama dengan Petronas. Okey, itu saja guys. Let's go, jom. Aku nak hidupkan aku punya ni sonar dulu. Okey, baru boleh nampak mana aku nak pergi. Okey guys lah. Let's go. Guys, strike. Apa ni? Macam muka. Woi. Duri guys. Alamak. Duri makan jig guys. Oh. Duri sedap ni. Ingat Duri pandan. Sekejap. Hai. Duri pandan guys. Duri pandan ni boleh makan guys sebenarnya. Sekejap. Air kotor lah. Dah. Air ni aku buat balik lah. Ini boleh makan ni. Duduk di pandan. Okey. Baik. Duduk satu. Strike. Sekut. Alam. Air ni Pak Karim. Jenak guys. Alhamdulillah guys.
kira start. Nampak guys, ikut, nampak. Kecil guys. Memang besar ni je. Tak ada yang besar lagi dah. Habis besar dah. Dah lah dalam. Aduh. Strike. Strike off kamera guys lah. Tempat dalam ni. Kenapa lah? Babi guys. Allah, itu babi guys tempat dalam. Oh, sekejap. Babi guys. Babi guys. Aduh. Sorry guys, tadi aku strike off kamera ni. Itulah, bila time tu tak ada pula nak makan kan. Itulah. Sekarang dah pukul 12.40. Aku kena naik sebenarnya ni. Naik. Nak makan ni. Oh, strike guys. Strike guys. Dekat sini guys lah. Ini tempat guys. Dalam guys. Aku punya tali ni tak apa ni. Aduh guys. Tempat pipi guys. Nampak video ni lega sikit guys. Mana dia? No guys. Alhamdulillah. Banyak aku tak dapat bawa cepat guys. Jalan jumpa spot baru. Okay guys, dalam 1 kilo lebih guys. Sekejap lah. Duduk kat sini sekejap. Okay guys, aku ingat balik dah. Limit aku dah pukul 1 dah sebenarnya. Aku pukul 2 dah hal. Aku dah dekat Melaka. Dah dekat lah, aku terus pergi sana je lah. Okay guys lah. Aku apa-apa aku update dekat tempat lancor, tempat darat nanti aku ni update lah hasil aku Alhamdulillah adalah sikit. Mancing pun 10 hari je. Let's go. Jom. Kat belakang. Nampak aku punya letak belakang kat bateri. Apa? Controller. Nampak? Habis pusing je lah. Pusing biar awak tahu je lah. Okay guys, aku dah sampai darat guys. Aku nak terus kemah-kemah guys. Tapi tu dia, Alhamdulillah guys. Ada jenuhak. Ada tempat pipi guys. Alhamdulillah.
syukur. Itu saja guys. Aku pernah balik pukul 1 ni, kena balik. Ni cuaca cantik. Pukul 1 memang cantik. Sekarang pukul 2, pukul 3, angin selatan masuk balik. Okay guys jumpa lagi guys. Aku pun tak lama. Puasa yang ke-22 rasa hari ni. Puasa ke-22 guys. Alhamdulillah guys. Okay guys Jumpa lagi next video. Assalamualaikum. Salam sayang pada siring guys. Bye bye. Dah.